Ni kita baca aurak madaniyah pula. Lepas aurak madaniyah kita baca pula bab muafiq masbuk. Kita ni mengaji banyak kitab. Jangan mengaji tak ada kitab. Itu style orang pandai. Dunia lalu mengaji tak ada kitab. Style itu kenali. Kenali mana ada kitab. Nak kata ke dia pun tak boleh juga. Ustaz pun tak bawa kitab, dia buat handphone. Dia tak mengajar murid pakai kitab. Tak boleh ilmu mengaji gitu. Itulah. Kita surat 9 dah. Medan. Kemudian membaca ayatul kursi. Selepas kita baca wirid-wirid yang dah lepas tadi, kita pemulalah baca ayatul kursi. Ini wirid selepas sembahyang ni. Yang dipanggil aurak madaniyah. Wirid kita duk baca ni. Juga dipanggil aurak qasasiyah. Dua nama wirid kita baca setiap lepas sembahyang fardu. Madaniyah dan qasasiyah. Makna madaniyah tu wirid yang dibaca oleh orang ahli Madinatul Rasul pada zaman dahulu. Qasasiyah tu disusun, dikemas kini oleh seorang tokoh ulama pada zamannya, Syekh Ahmad Al-Qasasi. Mereka kutubul wujud. Ahmad Qasasi ni wali kutub, wali tarah kutub yang dapat diketahui oleh orang. Beliau ni tidak asing lagi adalah guru bagi Syekh Abdul Rauf Al-Pansuri Aceh. Ulama Aceh yang masyhur dulu. Anak murid Ahmad Qasasi. Anak murid guru yang unggul. Waktu dia pun lahir generasi yang unggul. Ulama Aceh, Syekh Abdul Rauf Al-Pansuri, orang Pansu Aceh. Atau Singkli, orang Singkil Aceh. Abdul Rauf ni dia mula lahir murid yang unggul. Pula dah. Mana sahabat Syekh? Sahabat Tok Kenali. Bukan Tok Kenali. Tok Pulamani. Tok Pulamani. Pensyarah kitab hikam dalam bahasa Melayu yang digunakan pakai sampai hari ini. Anak murid Syekh Abdul Rauf Tok Pulamani. Orang lagi, Syekh Yusuf Makassar. Ulama daripada Makassar, Indonesia. Yang menentang penjajah Melanda di zaman tu. Lalu dia takak dibuang daerah ke Afrika Selatan, ke Cape Town. Tersebar Islam di Afrika Selatan. Orang ada di sana. Dia tidak berdiam diri. Beliau ni mengamal tarekat Syattariyah Abdul Rauf sebab guru dia tu Syattariyah. Ahmad Qasasi tarekat Syattariyah. Dia amal tarekat Syattariyah. Tarekat Syattariyah lah. Wujudnya zikir. Allahu, Allahu, Hu Allah, Hu Allah. Tarekat Syattariyah lah. Tengok dia dalam tabaqah dia. Ada makna tu. Perkataan Allahu tu ada maksud dia. Hu Allah pun ada maksud dia. Itulah kita betul dah dulu. Kemudian membaca ayatul kursi antara aurat yang dibaca selepas sembahyang maktubah. Sembahyang fardu ni dipanggil juga sembahyang maktubah. Maksud maktubah tu yang ditetap secara berwaktu. Sembahyang subuh time dia ada. Sembahyang zuhur ada time dia. Berwaktu. Itu dipanggil maktubah. Mana ayat kursi? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh
Man zal ladzi yashfa'u indahu illa biiznih ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Itu ayat kursi. Ayat kursi ni kalau orang nak jadi amalan, dibaca dengan 7 kali wakaf. 9 kali wakaf. Dipanggil wakaf 9. Baca ayat kursi 9 kali wakaf. Dipanggil bacaan wakaf 9. Besar kelebihan dia tu. Wakaf 9 tu. Merayak cari tu guru boleh ijazah. Baca ayat kursi wakaf 9. Almarhum Harundin dulu pun ada buat buku tu. Dah baca wakaf 9. Baca kali pertama kita pagar tubuh bahagian 4. Kedua belakang, ketiga kanan, keempat kiri. Kelima atas seolah bumbung. Keenam bawah. Ketujuh bias mati dalam jasad dia. 7 kali baca. Kita kucikan anggota kita dengan ayat kursi wakaf 9. Terpayah nak tunggu tu sehir-sehir tu. Tak berapa nak lapak tu. Amal, tak syarat amal. Ayat kursi ni. Ayat kursi dia kalau Tuhan nak wahyu kepada Jibril, dia tak nak turun ke bumi. Sebab dia kata, ahli muka bumi banyak buat dosa dengan Tuhan. Tak beraya aku duduk ni nak cakap kemuliaan ayat kursi. Okey, kisah tu lah. Sebab itulah kalau nak amal ayat kursi, tidak kena wakaf 9, dia kena baca 170. Setidak-tidak sehari semalam kena baca ayat kursi 170 kali. Lepas tu ditutup dengan doa. Doa ayat kursi itu panjang. Nak cari mana doa ayat kursi ni? Ayat kursi pemuja nak jumpa ya. Nak cari doa dia pun dah. Banyak dari kita. Kalau kitab Melayu lama, Pati Rahsia. Kitab Pati Rahsia. Siapa pengarang tu? Orang panggil Tok Perdana Menteri Kelantan zaman dulu. Zaman dulu dia belum merdeka ni macam-macam. Orang besar dalam Kelantan dia panggil Tok Perdana. Dia yang mengarang kitab Pati Rahsia semasa dia mengaji di Mekah dengan Syekh Ahmad Petani. Dan Tok Perdana ni kawan rapat dengan Tok Kenali. Dia anak orang kaya Kelantan. Zaman dulu orang kaya pun ngaji sistem pondok. Sebab tak ada sekolah, tak ada universiti. Jadi kalau begitulah, tak pelik kita. Orang besar agama dulu dia faham Islam. Kadang-kadang dia mengarang kitab agama. Salah seorang daripada Sultan Selangor dulu dia mengarang kitab bab fiqh. Ada kitab dia di rumah raya. Tuan Zainal Abidin, Sultan Negeri Terengganu dulu. Pakai jubah, pakai serban, bertongkat. Sultan. Dia kalau dia pergi ke kampung-kampung hari Jumaat, dia semayang, dia ambil bahagian. Baca khutbah dan jadi imam Jumaat. Sebab dia orang alim, orang ngaji. Zaman dulu lah. Zaman kita dah ni semua telah belajar nak ngaji. Kalau tak belajar pun tak apa nak lah. Parah Islam kita berkurang. Semakin lama semakin kurang. Kalau dah jumpa ayat kursi dari kitab tersebut. Kalau minat anda beramal kena terima. Nak cari orang boleh berturun. Doa ayat kursi itu pula. Kita nak terima dengan orang yang terima. Kalau orang tak terima, dia nak mengijazah ke orang tak betul tu. Saya cari negeri Kelantan zaman dulu.
Siapa boleh menurut doa ayat kursi? Rupa-rupanya Tok Raja Yakub pun nak berangan tumpak ke lantas. Orang panggil Tok Yakub. Tok Yakub berangan. Ayah kepada Ustaz Haji Mak Yakub. Tak Mak Yakub, anak dia lah. Bekas Menteri Besar Kelantan dia. Dia ambil dia mana lagi? Dia ambil dengan Tok Selehun. Jadi Tok Selehun hebat dia, antaranya amalan ayat kursi. Saya tahu amal lah. Berat. Nak sampai 170 lebih umur. Tak ada masa. Tapi terima lah gitu lah. Ada ayat kursi. Tersebut dia dalam tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir. Membaca ayatul kursi itu suatu kelebihan. Bagaimana disabit pada hadis diriwayat oleh Maqal bin Yasar radhiyallahu anhu. Katanya kata Maqal. Maqal kata sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab Maqal ni salah seorang sahabat Nabi. Lalu dia kata Nabi bersabda tentang fadilah ayat kursi ini. Ayatul kursi itu dikeluarkan daripada perbendaharaan yang di bawah arah. Perbendaharaan di bawah arah. Dan diriwayat oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas. Abbas tu keponakan Nabi. Ibnu Abbas ni sepupu Nabi. Dua-dua ni Islam belaka lah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa membaca ayatul kursi pada selepas tiap semayang. Lepas semayang dia baca ayat kursi. Sebab itulah hari ni orang kita semayang setidak-tidak wiridnya ayat kursi dia baca. Setidak sebusuk-busuk ayat kursi tak baca. Tak ada salam kanan, salam kiri, terus baca doa tanpa baca ayat kursi. Dia baca. Dia berpegang pada ni lah, pada hadis ni. Pada riwayat oleh Ibn Abbas. Sesiapa yang membaca ayatul kursi pada selepas setiap semayang fardu, maka Allah Ta'ala kurnia baginya ganjaran pahala selaku orang yang bersyukur. Pahala tu. Pahala semacam pahala orang yang bersyukur. Besar pahala dah. Dan atasnya dirahmati Allah. Atas orang yang baca ayat kursi lepas semayang tu, dirahmati Allah. Hak rahmat tu kita nak tu. Ini nak rahmat tu tapi malah. Malah nak beramal. Malah buat perkara yang sewajar dirahmat oleh Tuhan. Tapi rahmat tu nak. Jadi kita nak kepada rahmat, kita buatlah benda-benda yang sepatut dirahmat oleh Tuhan. Antara perkara yang patut dirahmat oleh Tuhan tak ni. Lepas semayang tahu baca ayat kursi. Sebab itulah orang kita ni lepas semayang sebusuk-busuk ayat kursi dia baca. Yang kadang-kadang subhanallah, alhamdulillah lepas semayang. Langsung tak baca, tapi ayat kursi dia baca. Tapi ada kau baik. Lepas baca ayat kursi subhanallah 33, alhamdulillah 3, Allah akbar 34. Allah jadi malah sungguh. Dia ajam malah. Pada pendek ketok. Mana nak baca wirid 700 lagi. Waktu pun tak boleh lawan dah. Sebab apa? Sebab dididik cara malah. Kita nak belajar kalangan kita dia jadi rajin. Malah tu kita tak tepi dia. Jangan jadi pegangan kita. Biar kita jadi rajin. Mudah-mudahan akan ternaiklah kepada pangkat senantiasa basah lidah dengan berzikrullah, dengan automatik terjadi. Lidah kita tu senantiasa berzikir. Istilah kata basah dengan berzikir. Nak sampai kelas tu. Kena ajar dulu dah nak.
Itulah kelebihannya. Dengan demikian, kalau dilihat di sudut fadilah, pahalanya cukup memberasan sekali baca ayat kursi ini. Bukan kata lepas semayang, tidak lepas semayang pun kita ruangkan masa untuk baca ayat kursi. Secara keadaan wakaf 9 ke, secara dijadikan wirid ke. Kelebihan. Dan tersebut pada riwayat Al-Baihaqi daripada Anas radhiyallahu anhu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang membaca ayatul kursi selepas sembahyang fardu. Oh, semua duk pakat tiba baca lepas sembahyang fardu belaka. Berarti jadi rajin kita. Nescaya Allah Taala memelihara akan dia sehingga sembahyang fardu akan datang. Lepas subuh baca ayat kursi, Tuhan jagakan dia. Tuhan peliharakan dia sampai ke zuhur. Lepas zuhur baca ayat kursi, Tuhan peliharakan dia sampai ke asar. Begitulah seterusnya. Dia ambil bahagian hak ni. Bahagian subhanallah, tak nak baca. Bahagian aman dan rasul tu nak baca. Patut baca belakang lah dah. Kalau rajin, kalau madah apa daya. Manakala dilihat daripada hadis tersebut betapa besar pahala dan fadilah membaca ayatul kursi selepas sembahyang fardu itu. Setidak-tidaknya. Jangan tinggal baca ayat kursi. Ini wirid kita. Ini yang pasal tak ada wirid. Insalah kanan, salah ke kau. Pekejang dari dalam bukit. Betapa liarnya. Mana? Jadi gitu. Tak usah nak baca. Ayat kursi pun tak baca. Baca macam mana? Salah kanan, salah ke duduk dia pun. Ataupun guh bangun. Semayang saya nak mak dia lagi. Tak nak baca wirid. Waktu ulama dulu kata, sesiapa tak berwirid semacam kera. Semacam kera. Sebab apa? Sebab kera ni kalau kita tengok, tak pernah duduk dia. Tengok tempat orang tambak dia. Orang naik tu. Dia cari ke apa? Tak tahu. Pada kita, manusia ni ada masa rehat, masa berhenti sebentar. Mana utama sekali semayang. Masa kita berhenti untuk meminta lagi dengan Tuhan. Memuji kebesaran Tuhan. Lidah, lepas semayang pun kau. Dia lari pun lagi ke mana? Untuk cerok. Nak nombor dia gesap rokok tepi dinding. Dia bangkanya. Orang dia baru wirid. Tapi alhamdulillah lah kita orang Melayu ni. Sudah jadi kebiasaan. Lepas semayang. Ada juga wirid. Tak panjang pun pendek macam. Alah, tahu orang demo ni. Lepas semayang turun. Alasannya tak ada wirid. Dia membaca kita mana? Tak ada wirid. Kita belajar ada wirid walaupun dia mazhab Hanafi pun. Cuma bezanya wirid dia selepas sembahyang sunat ba'diyah. Wirid kita selepas sembahyang fardu. Sebelum kita melaksana sunat ba'diyah. Kesimpulan sama-sama ada wirid belaka. Dia kita akan pilih masa. Tapi alangkah baik kalau dia buat selalu. Selepas daripada ba'diyah. Ataupun lepas dia. Sebab lepas semaya sunat dia, dia tak ada wirid dia. Cabut lari tu dah. Keluar surga dah. Dia tak terdidik. Dia tak nampak berkat wirid. Sebab dia tak mengaji tajuk tu kan kali. Betul lah. Saya ziarah kita nak suruh nampak gambaran. Aurat kita baca lepas semaya ni satu kelebihan. Bukan saya tulis ni benda tak ada dalam kitab. Dah ada dah. Kutip-kutip dalam kitab lain. Kadang-kadang dia kembang kini. Bahasa-bahasa yang suka dipaham. Pak rojokkan kita ni banyak kitab ni. Saya ambil di situ. Tak berapa 12 tek rojokkan setebani risalah kita buat. So, apa? Sebab kita tak mampu nak cari gali kitab-kitab yang besar-besar. Itu dia.
Maka itulah sebab menjadi pilihan selaku wirid yang dibaca selepas sembahyang fardu. Ayatul Kursi itu baca. Kalau kita dah amal setiap lepas sembahyang pun baca ayat kursi, baca ayat kursi. Kalau tak kedilah, ada orang-orang tertentu diganggu oleh anasir-anasir luar, disapuh oleh jin syaitan. Kita baca ayat kursi pun jadi, baca-baca tiup jadi. Sebab jadi amalan kita. Sebaliknya pula kalau ayat itu tidak jadi amalan, ayat-ayat yang berakat, yang hana-hana tak jadi amalan. Jadi kalau ada orang sapuk ke jin kita kena histeria berbagai, kita cuba baca. Nyalawan tokek, semua tu nak cabut lagi. Dia pun lebih fasih lagi baca daripada kita. Syaitan. Cerita kawan raya. Orang Kelantan. Binilah selalu kena rasuk. Dia tahu. Orang Kelantan dia tahu. Dia baca ayat kursi. Bini dia kena rasuk tu lebih lancar baca daripada dia. Itu lawan tokek. Sebab apa? Sebab dia tahu latar belakang. Tokek tak ada semaya pun tak kemah. Kita rajin semaya tengah malah tinggal. Boleh cuti. Jangan main-main. Syaitan ni bukan bodoh. Dia lebih awal daripada kita. Berapa ribu tahun dia buat ibadat. Syaitan. Zaman dia masa nama Azazil. Itu satu cerita. Dia tu jadi maha guru para mereka. Akhir-akhir manakala dia tu engkau perintah Tuhan yang Tuhan suruh sujud kepada Nabi Adam, baru Tuhan ubah surah nama dia pada Azazil kepada syaitan. Tiba-tiba kita nak peletung dia. Dia main-main, dia boleh nilai kita ni siapa. Sebab itulah kita ni ayat-ayat yang hana-hana patut jadi amalan kita milik. Maka dalam risalah saya tulis ni, semua ni terada ayat-ayat yang hana-hana. Ayat-ayat yang kita hafal sungguh, kita amal sungguh. Kalau setakat nak hala-hala syaitan yang mengganggukan orang, memada dengan ayat ni. Memada dengan ayat ni. Ayat kursi, ayat amanah rasul, banyak lagi dari belakang. Kalau nak cari dari kitab-kitab, dah ni pun dah cukup dah. Tak nanti kau banyak. Tak nanti kita nak halang syaitan baca berbuih mulut-mulut. Baru syaitan tu paling belakang cabut lari. Kalau kita tu ada kualiti, ada keberkatan daripada Allah. Dan manakala selesai daripadanya lalu dibaca, selesai baca ayat kursi, baca pula hak ni amanar rasul. Tak berapa nak naik dah sini. Mampu setakat ayat kursi. Balik gila, mati stem situ dah. Sebab cepat nak cabut lari ni. Dan manakala selesai daripadanya lalu dibaca wallahu a'lam. Sehingga setakat